Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam usaha untuk melaksanakan dua perkara. Pertama, melancarkan buku yang judulnya telah saya sebut tadi. Yang kedua adalah untuk kita melancarkan persediaan simposium kita kali kelima yang akan diadakan pada 10 bulan 10 25 ini, iaitu di Hotel Sea Pacific. Jadi saudara-saudari sekalian, perlu saya jelaskan bagaimana program-program ini, sama ada simposium Bahasa Melayu peringkat internasional dan juga lahirnya Malam Puisi Mengukir Bangsa. Semuanya ini pada mulanya adalah metafizik ataupun dalam pemikiran Datuk Seri selepas beliau mencipta satu sejarah yang besar terhadap bahasa Melayu, di mana beliau telah berucap di UNCA, United Nations General Assembly, iaitu perjumpaan tahunan. Beliaulah Perdana Menteri yang pertama bagi negara ini yang bersedia dan mampu mengangkat bahasa melalui ucapannya pada 19 September 2021. Beliau telah memberitahu bagaimana untuk meneruskan perjuangan bahasa ini bukan saja melalui satu ucapannya di tingkat internasional di PBB, tetapi dengan menganjurkan pertemuan-pertemuan, menganjurkan pertemuan pemikir-pemikir bahasa Melayu internasional supaya boleh diadakan di negara ini. Jadi beliau telah memberitahu kepada saya supaya hasrat, cita-cita, keinginan dan kemahuannya ini dapat dilaksanakan. Jadi bertolak dari premis itu, saya telah memikul tanggungjawab ini bukan sebagai seorang abang, tetapi sebagai warga negara yang cintakan bahasa Melayu. Maka itu simposium yang pertama semasa Datuk Seri sebagai Perdana Menteri telah diadakan, iaitu pejabat atau Perdana Menteri dan Dewan Bahasa serta IKK. IKK adalah ringkasan daripada Institut Kepimpinan Kamara Zaman. Jadi 3 organisasi telah berjaya dan akhirnya daripada yang pertama di Dewan Bahasa, yang kedua di UCSI, Universiti Sedaya International, yang ketiga di Hotel Ideas, yang keempat kita buat di Raja Chulan, dan insyaAllah kali ini kita akan buat di Hotel Sea Pacific. Jadi saudara-saudari sekalian, kalau tidak kerana kesediaan, keinginan dan semangat yang ada pada Datuk Seri, saya percaya simposium ini tidak akan berlaku. Jadi untuk itu, bagi tepukan di atas semangat Datuk Seri ini. Begitu juga dengan puisi mengukir bangsa. Jadi pada mulanya, puisi mengukir bangsa ini dengan dukungan Profesor Madya Dr. Jessica, kami berbincang untuk melaksanakan idea pembacaan puisi Datuk Seri ini, iaitu dengan menjelajah ke beberapa universiti. Jadi pada tahun 2022 kami mulakan
pembacaan puisi di Universiti UPN. Kemudian yang kedua di Universiti Perlis. Yang ketiga di Universiti saya lupa lah, antara buat di bacaan puisi di Universiti Sabah, Universiti Sarawak dan Universiti Kelantan. Dan kemuncaknya, Datuk Seri telah meminta diadakan satu pembacaan puisi yang lebih bersifat nasional, maka kita telah mengadakan pembacaan puisi di Hotel Royal Chulan dengan pembaca-pembaca puisi bukan saja diisi dengan warga Malaysia, tetapi pembacaan-pembaca puisi juga daripada luar negara, termasuk Korea. Kemudian seterusnya Afrika yang kemudian. Jadi apa yang penting, saya nak nyatakan kepada saudara-saudari sekalian bahawa simposium yang kita jemput wakil-wakil pembicara dari luar negara dan juga puisi, pembacaan puisi juga dari dalam dan luar negara, semua ini terkumpul hasil daripada hasrat dan keinginan Datuk Seri, dan saya kira saudara-saudari sekalian dapat membantu untuk kita menjayakan hasrat beliau ini, dan semoga acara-acara yang akan datang lebih meriah, lebih mampu mendapat perhatian warga negara ini. Sebab saya masih ingat apabila Datuk Seri berucap di Ungkar PBB dalam bahasa Melayu, walaupun ada seni kata, banyak warga-warga negara yang masih kolonial mentalnya memperlekehkan perkara ini. Jadi saya menyuruh saudara-saudari sekalian supaya kita memulakan keyakinan dan tekad untuk mengangkat dan memperjuangkan bahasa Melayu sekurang-kurangnya di peringkat Malaysia ini. Jadi itu sajalah saya nak katakan. Bagaimanapun, untuk pengetahuan saudara, bahawa buku kompilasi artikel yang saudara-saudari sumbangkan dan dikumpulkan, buku itu adalah berindeks Scopus. Ini antara kejayaan hasil simposium ini. Begitupun kita perlu mengucapkan terima kasih pada Profesor Tariq yang menjayakan hasrat ini. Jadi itulah saja yang saya nak sentuh tentang pelancaran untuk simposium 2025 ini, dan yang kedua tentang pelancaran buku bahasa dan peradaban membina bangsa ini.